Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni agak berbeza sikit. Kita nak buat asam pedas kambing 4 bulan mersing guys. Dan sekarang ni kita berada di Asuh Agro Dana kita di Ipoh Perak, tempat diorang gembala kambing, lembu untuk korban. Masya-Allah. Siapa-siapa yang nak korban kat sini boleh Ada lagi tinggal balance 10 ekor lagi dekat sini. Jadi, so guys, saya nak beritahu pada tuan-tuan semua, hari ni agak berbeza. Kita nak bagi makan lebih kurang 30 orang anak-anak pelajar dengan kambing guys. Kambing-kambing yang fresh daripada ladang. Masya-Allah. Okey, baik guys. Jom kita tengok macam mana kita buat asam pedas kambing guys. Tengok rasa dia macam mana. Let's go. Okay. Macam biasa kita gunakan paste asam pedas 4 bulan mersing. Okey, siapa nak dapatkan ada promotion. Beli banyak dapat harga yang murah sangat-sangat. Okey. Boleh cuba dekat beg kuning insya-Allah. Allah. So guys, saya nak bagi tahu terima kasih banyak-banyak kepada penginfak yang menaja anak-anak madrasah ni makan di seluruh Malaysia. Masya-Allah. Semoga Allah Taala kayakan mereka. Saya sumpah orang-orang yang infak ni kaya raya dunia akhirat dan sihat tubuh badan insya-Allah. Itu yang paling penting sekali. So guys, kami semua nanti kita senaraikan nama orang yang infak tu dah dalam grup WhatsApp kita. Kemudian kita akan minta anak-anak madrasah untuk bacakan tahlil untuk arwah-arwah yang diniatkan insya-Allah. Okey? Okey. Selamat jalan. Okey. Siapa yang nak saya datang percuma saja guys. Percuma saja. Meh. PM saya.